sempena sidang kemuncak ASEAN 2025 di mana negara kita Malaysia adalah pengerusi ASEAN pada tahun ini. Sebanyak 6 lebuh raya dan juga 25 jalan-jalan utama sekitar Lembah Kelang akan mula ditutup secara berperingkat. Jadi kita perlu merancang perjalanan kita lebih awal. Jadi tarikh penutupan ini dia akan bermula secara berperingkat daripada 23 Mei 2025 sehingga 28 Mei 2025. Antara lebuh raya yang terlibat adalah lebuh raya KLIA, lebuh raya Utara Selatan Elite, lebuh raya baru Lembah Kelang, lebuh raya Plus, lebuh raya Max dan banyak lagi. Dan penutupan ini melibatkan tarikh-tarikh yang penting seperti 26 Mei, 27 dan 28. Jadi kebanyakan lebuh raya ini akan mula ditutup pada jam 8 pagi mengikut laluan delegasi-delegasi dan digalakkan jika untuk pergi bekerja, jika anda terlibat dalam laluan ini, silakan bergerak dalam pukul 7 pagi lah. Bagi setiap penutupan jalan ini, kebiasaannya akan mengambil masa dalam 30 hingga 45 minit. Saya teringat pada ketika Presiden Republik China Xi Jinping, Tuan yang terutama Xi Jinping datang ke Malaysia, saya dan ramai lagi pengguna jalan raya sangkut dalam hampir 1 jam dalam keadaan hujan. Jadi saya galakkanlah jika anda menaiki motosikal, baju hujan memang kena anda sediakan, dan jika anda bawa anak kecil dalam kereta, sediakan dia punya pampers ataupun botol air, botol susu, sebab bila jalan ditutup, memang dalam masa 30 minit, 45 minit kereta anda pun akan terkandas. Jadi memang kena siapkan persiapan ini semualah demi untuk mudah dalam jika terkandas nanti. Dan jika bernasib baik, jika anda berhenti terkandas itu berdekatan dengan kawasan restoran ataupun surau atau masjid ataupun tempat awam, bolehlah kalau nak pergi tandas kalau kata lama sangat sangkut. Sekian.